Pernah tak anda terbaca atau terdengar pasal dakwaan kekayaan keluarga Mahathir yang kononnya sampai ratusan bilion ringgit? Angka yang macam tak masuk akal kan? Hari ini, kita nak kupas sikit pasal dakwaan yang viral ni dan kita akan bandingkan dengan apa yang dinyatakan dalam sebuah dokumen yang cuba menjawab semua persoalan ni. Kita mulakan dengan nombor ni. 60 bilion dolar Amerika. Kalau kita tukar ke ringgit Malaysia, jumlahnya lebih 280 bilion. Ini bukan nombor biasa-biasa. Inilah jumlah kekayaan yang didakwa dimiliki oleh anak-anak Tun Mahathir yang heboh diperkatakan kat media sosial. Satu angka yang jujurlah susah kita nak bayangkan. Jadi, persoalan paling besar sekarang, betul ke nombor ni? Atau ia sekadar cerita rekaan semata-mata? Inilah misteri yang akan kita cuba rungkai dengan berpandukan dokumen sumber yang ada pada kita. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, penting untuk saya jelaskan. Kupasan kita hari ini bersumberkan sebuah dokumen yang bertajuk Fitnah Keluarga Tun Mahathir. Jadi kita akan lihat hujah-hujah dan fakta-fakta yang dibentangkan dalam dokumen ni untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas. Baiklah, jom kita mulakan. Bahagian pertama, dakwaan lawan siasatan rasmi. Kita nak tengok apa beza antara cerita yang tersebar luas dengan apa yang sebenarnya ditemui oleh pihak berkuasa. Tengok ni. Sebelah kiri dakwaan yang viral tu letak angka dekat 280 bilion. Tapi sebelah kanan, fakta rasmi daripada siasatan SPRM, angkanya cuma 1.246 bilion tu. Jurang dia, ya ampun, sangat-sangat besar. Persoalannya, dari mana datangnya angka rasmi ni? Okey, jom kita pecahkan sikit nombor rasmi ni. Menurut dokumen sumber kita, jumlah 1.246 bilion tu datangnya daripada pengisytiharan aset oleh Mozani lebih kurang 1 bilion dan Mirzan pula 246.2 juta. Dan yang paling penting kat sini, macam yang ditekankan dalam dokumen tu, nombor-nombor ni semua dah disahkan dan diaudit oleh pegawai forensik SPRM. Jadi ia bukan angka yang main petik je. Siasatan ni pun menurut dokumen tu bukan calang-calang punya siasatan tau. Ia dijalankan bawah Akta SPRM, malah melibatkan kerjasama agensi antarabangsa dari UK dan Switzerland. Ini menunjukkan betapa serius dan mendalamnya siasatan ni. Dokumen ni juga tekankan satu lagi perkara penting, setakat ini tiada sebarang pengesahan rasmi pun tentang jumlah aset sebenar Mukhris dan Marina. Tapi mesti ada yang tertanya-tanya, kalau bukan ratusan bilion, dari mana datangnya 1.246 bilion yang diisytiharkan tu? Sekarang kita masuk bahagian kedua di mana dokumen sumber ni cuba jejaki semula perjalanan perniagaan mereka berdua. Kalau kita tengok kejaya Mokzani, dokumen ni ceritakan yang beliau mula sebagai seorang jurutera petroleum, lepas tu dia tubuhkan syarikat sendiri, Kencana Petroleum. Syarikat ni kemudiannya bergabung dan menjadi sebahagian daripada syarikat gergasi industri yang kita semua kenal, Sapura Kencana. Jadi nampaklah ada satu perjalanan korporat yang jelas di situ. Bagi Mirzan Kula, dokumen ni fokus pada peranan beliau menerajui Konsortium Perkapalan Berhad atau KPB, sebuah syarikat logistik yang memang besar masa tu. Selain tu, dia juga terlibat aktif dalam pelbagai pelaburan dalam sektor tenaga dan teknologi. Sekali lagi, ia menunjukkan penglibatan yang nyata dalam dunia korporat. Okey, kita dah tahu dari mana datangnya angka lebih kurang 1.246 bilion tu. Tapi besar sangat ke jumlah ni sebenarnya? Untuk faham skala dia, kita kena letakkan ia dalam konteks yang betul. Jom kita cuba bandingkan dengan orang-orang paling kaya kat Malaysia. Dan perbandingan ni memang betul-betul buka mata kita. Kalau kita gabungkan aset Mokzani dan Mirzan yang diisytiharkan tu jumlahnya dalam 1.246 bilion. Angka ni rupa-rupanya tak cukup pun untuk letakkan mereka dalam senarai 50 orang terkaya di Malaysia oleh Forbes. Malah, ia nampak kerdil sangat kalau nak bandingkan dengan kekayaan tycoon macam Robert Kwok. Nah, untuk bagi lagi konteks, tengoklah angka-angka ni. Robert Kwok, 54 bilion. Kwek Leng Chan, 46 bilion. Jelas sangat kekayaan yang diisytiharkan oleh anak-anak Mahathir ni menurut dokumen sumber kita berada dalam liga yang jauh berbeza berbanding hartawan-hartawan utama negara kita. Okey, jom kita patah balik ke persoalan asal. Kalau angka rasmi jauh lebih rendah, dari mana datangnya dakwaan 280 bilion atau 60 bilion dolar tu? Menurut dokumen ni, semuanya berpunca daripada satu sumber utama, sebuah laman web yang dipanggil The Coverage.
Laman web ni dakwaan dia memang sangat-sangat spesifik dan mengejutkan. Ia senaraikan satu-satu. Motzani kononnya ada 255 syarikat bernilai $21 bilion, Mirzan 156 syarikat bernilai $17 bilion dan seterusnya. Memang angka-angka yang sangat besar dan dramatik. Jadi, persoalannya, boleh percaya ke sumber macam ni? Dokumen yang kita rujuk ni menyenaraikan beberapa bendera merah yang serius tentang laman web The Coverage ni. Antaranya, ia langsung tak betik sebarang sumber atau audit, beroperasi secara anonim, maksudnya tak ada nama penulis atau editor, dan ia tak berdaftar pun dengan SKMM. Sebab itulah, dokumen sumber kita melabelkan dakwaan ni sebagai satu bentuk pembunuhan karakter politik. So, kita dah tengok dua sisi cerita yang sangat berbeza. Satu, fakta rasmi yang telah diaudit. Satu lagi, dakwaan tular tanpa sebarang sumber yang jelas. Jadi, apa kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan dokumen yang kita kupas ni? Dan petikan ni mungkin merumuskan keseluruhan hujah dalam dokumen sumber tersebut. Tanpa audit, tanpa dokumen, tanpa pengesahan, angka USD 60 bilion hanyalah fitnah digital. Satu kenyataan yang, wow, sangat tegas. Jadi, mesej utama daripada dokumen ni sebenarnya mudah je. Ia tentang pentingnya celik maklumat. Ia macam nak ingatkan kita semua supaya lebih berhati-hati dan utamakan fakta yang dah disahkan oleh badan rasmi seperti SPRM, bukannya terus percaya bulat-bulat dengan dakwaan sensasi dari sumber yang entah dari mana datangnya. Dan kupasan kita hari ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat penting untuk kita semua fikirkan. Dalam dunia yang penuh dengan maklumat ni, macam mana kita sebagai pengguna media sosial, sebagai rakyat, nak bezakan antara mana satu fakta dan mana satu fitnah? Apa kaya ukur kita? Satu soalan yang mungkin tak ada jawapan yang mudah. Fikir-fikirkanlah.